awak semua datang sekolah ke hari ni? Oh, tak apa. Emosi itu seperti biasa. Biasa, semua orang ada emosi tersendiri. Anak-anak, Ini dah sedia ke? okey. Dah bersedia ke nak tengok cerita kami hari ini? Okey, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perasaan. Kadang-kadang kita boleh jadi gembira, marah dan kadang-kadang kita juga boleh rasa sedih. Jom kita lihat cerita pertama. Pada suatu hari, datang dua orang sahabat baik iaitu Iza dan Aimi. Anis juga berkawan dengan mereka. Mereka sedang bermain bersama-sama. Mereka sangat gembira pada mulanya. Namun, tiba-tiba berlaku satu salah faham. Hai semua. Nama saya Aini. Saya memainkan watak emosi malu dan sedih. Hai semua. Nama saya Anis. Saya pula memainkan emosi gembira dan takut. Dan saya Iza. Saya memainkan emosi marah dan terkejut. Kami kawan baik. Kawan-kawan, apa yang kita nak buat hari ni? Jom kita main dan bernyanyi. Jom. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Clap, clap. Walau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa takut tutup mata. Kalau rasa takut tutup mata. Kalau rasa takut beginilah caranya. Kalau rasa takut tutup mata. Kalau awak rasa marah, hentak kaki. Kalau awak rasa marah, hentak kaki. Kalau awak rasa marah, beginilah caranya. Kalau awak rasa marah, hentak kaki. Kalau awak rasa Bersedia buat semua. Kalau awak bersedia buat semua. Clap, clap. Gem, gem. Kalau awak bersedia, beginilah caranya. Kalau awak bersedia buat semua. Clap, clap. Okey. kuat. Yang bertanya. Okey. Nama Semasa sedang bermain, terdapat salah faham yang berlaku antara Iza dan Aimi. main. Okey, lepas tu kau ambil. Okey. Lepas tu aku marah. Tapak ukulele. Mana ukulele tadi, Aimi? Mana ada dekat saya? Saya tak tahu lah dekat mana. Aimi, kenapa awak buat macam tu? Tapi saya tak ambil. Saya nampak. Mesti awak yang ambil. Saya tak suka dengan awak. Tapi saya tak ambil pun mainan dia. Lepas tu? Ini adalah emosi marah. Bila awak rasa marah, apa yang patut awak buat? Tak mengapa, emosi ini adalah biasa. Kita perlu meluah emosi dengan cara yang betul. Okey.
Ustaz sedih. Okay, Aimee. Jadi sedih. Kawan-kawan, saya rasa sedih sangat. Saya tak buat apa-apa pun tadi. Awak semua nampak ke saya ambil? Saya tak ambil lah. Kenapa saya ambil? Saya sedih lah dengan awak semua. Betul, saya rasa malu. Saya juga rasa malu sebab Izzah malu saya menentang tadi. Kalau awak tadi saya, awak buat apa? Lagi? Tapi lah, saya panggil Izzah. Izzah naik. Perasaan sedih ini juga adalah biasa. Semua orang boleh merasa sedih apabila sesuatu berlaku pada kita. Kenapa Aimee menangis? Anis. Izzah. Izzah, awak sebenarnya tak tahu apa yang berlaku. Mungkin Izzah dah salah faham ni. Aimee cuma nak alihkan alat permainan tu sebab Anis hampir terpijak tadi. Oh, alamak. Izzah terus marah Aimee tanpa tanya dulu. Moderator. Kalau awak berada di situasi Aimee, apa yang awak rasa? Jadi aku sedih. Kejut. Okey, lepas tu ni. Lepas tu ni. Okey. Saya sedih, tapilah saya maafkan Izzah. Aimee, saya minta maaf dah salah faham dekat awak. Saya maafkan awak. Tapi Izzah, saya maafkan awak. Terima kasih Aimee. Kawan-kawan, apa panggil saya Ipan sekarang ni? Apa? Lepas tu ini lain kali janji tanya dulu ya. Lain kali awak tanya saya dulu tau. Jangan marah saya. Saya janji. Okey, lepas tu kita pegang tangan. Okey. Pasang lagu. Ini lagu yang okey. Okey, semua jom nyanyi lagu Kawan Baik. Kita semua kan kawan baik. Kawan, jom nyanyi sama-sama. Sama lah. Benar-benar ni. Sama lah. Lama betul ni. Lama sangat tu. Tiga kapal berada di samudra, air sahabat kita bergembira, bermain, menyanyi bersama, menikmati indahnya dunia. Sahabat untuk selamanya, untuk selamanya, dan aku sahabat untuk selamanya. InsyaAllah. Macam ni sudah masuk. Berhenti. Okey, cik. Kenapa Izzah marah tadi ya? Sepatutnya apa yang kita kena buat dulu sepatutnya?
Betul. Jangan cepat marah. Kalau kita tidak tahu perkara yang sebenar, janganlah cepat buat spekulasi. Kalau kalau kita tak tahu perkara sebenar, janganlah cepat tuduh orang. Tak baik, betul tak? Okey, anak-anak, tadi kita salah faham sebab kita tak tahu perkara sebenar. Sekarang, kalau kita dengar bunyi yang kita tak tahu, apa kita rasa? Seram! Ya! Jom kita lihat cerita seterusnya. Jom! Kawan-kawan nak tengok tak? Kawan-kawan dah bersedia? Sekejap lagi kawan-kawan saya keluar. Okey, anak murid semua. Hari ni kita akan cari kelip-kelip. Yeay! Gelapnya hutan. Jangan risau. Cikgu kan ada. Betul tu. Jom kita jalan. Okey, jom. Kut. Bunyi apa tu? Takutnya berjalan waktu malam. Itu bunyi burung hantu. Semua tahu burung hantu? Kami dah tahu. Tak perlu takut lagi. Tak sabarnya nak tengok kelip-kelip. Krik. Bunyi apa tu? Takutnya berjalan waktu malam. Itu bunyi cengkerik. Kami dah tahu. Tak perlu takut lagi. Cepat, kita dah nak sampai dah ni. Bunyi apa tu? Takutnya berjalan waktu malam. Itu bunyi ular. Jangan ganggu dia, Najah. Nanti dia makan awak. Jom pergi dari sini. Okey. Tengok tu. Kelip-kelip. Wah, cantiknya. Seronoklah hari ni. Yeay, jumpa kelip-kelip. Indahnya dunia waktu malam. Pada mulanya, saya sangat takut. Sebab saya tak tahu bunyi apa. Tapi bila cikgu dah tenangkan saya tak takut lagi. Gembira sangat sebab dapat tengok kelip-kelip. Seronok. Jadi hari ni kita belajar tentang emosi. Semua orang ada emosi yang berbeza-beza. Jadi kita kena hargai apa pun emosi yang kita alami. Sama ada sedih ke, marah ke, happy ke, takut pun. Okey? Faham tak semua? Tak dengar suara, faham tak semua? Jadi kamu semua tanya siapa? Tak dengar.
Okey, kita tunggu Iza pula naik. Emosi gembira, marah, sedih, takut, malu dan terkejut adalah emosi yang kita belajar hari ini. Ada banyak lagi emosi yang ada, tapi kita akan belajar emosi itu pada masa akan datang. Bye-bye semua. Bye. Ya, terima kasih.